Okey, hari ini kita akan melaksanakan latihan TTS. Tempur tanpa senjata. Faham? Cik, Yup. tempur tanpa senjata, cik. Tempur dengan senjata lah, cik. Baru seronok, baru betul-betul tempur. Kau turun 10. Alah, cik. Mudahnya tak, cik. Saya gurau je. 20. Kau kenapa pakai selipar? Saya MC, Cip. Semalam kawan saya kena histeria. Saya trauma, Cip. Kalau MC, keluar baris duduk tepi badan. Tengok apa dia orang buat, ikut. Okey, dah bangun. Skot, sedia. Okey, Wira, semua buka kuda-kuda. Hup! Tengok saya buat, tiru macam saya ni. Kau, Wira, kenapa macam tu? Macam dengan hantu Cina lompat je. Genggam tangan ke bawah macam ni. Kuat-kuat. Semangat. Macam tu. Macam Alif dan Wilson tu. Bagus. Saya tiup whistle, mulut kawan bunyi. Kuat-kuat tahu. Ikut saya, lagi. Lepas tu ulang sama, Atas, tengah, bawah. Atas dulu. Alah Wira, suara kau. Buat betul-betul, semangat sikit. Bagus. Okey, saya tiup, awak ikut, cepat-cepat. Kau kenapa? Aduh, buat latihan sikit dah pewai. Semangat sikit. Okey, langkah kedua TTS adalah menangkis serangan. Tengok saya buat ni, macam tu. Boleh buat? Boleh, cik. Okey. Hup. Bagus. Semangat. Ini lagi. Aku dah buka langkah besar ni. Kau ni macam marah saya je. Tak ada, cik. Kita buat latihan kan? Dah, belakang. Okey, langkah ketiga TTS adalah membalas serangan. Tengok saya buat, Tengok. Macam tu. Boleh buat? Boleh, cik. Okey, dengan suara kuat, dengan whistle saya. Ni confirm kena. Hup! Tak kena. Dah, belakang balik. Kalau ditiup sekali lagi tu confirm kena. Okey, langkah keempat TTS kita adalah menyepak. Tengok saya buat, Suara kuat, macam tu. Boleh buat? Boleh, cik. Okey, dengan whistle, suara kuat, Bagus. Ya, bagus. Okey, bagus. Alah, Okey. sikit lagi. Belakang semula. Sekali lagi. Okey, langkah TTS kita terakhir pada hari ini adalah Mami suruh ngaji. Mami suruh datang ngaji, Kejap, pergi balik dulu, nanti Papa pergi, Sorry,